Mandi wajib ini bukan mandi wajib segera. Wajib mandi saja, bukan wajib mandi segera. Maknanya sekarang kita pukul 12 malam. Masih tidak ada dah yang wajib semayang. Garik semayang dah, isya semayang dah. Jadi pukul 12 malam ada tak semayang yang wajib yang lain? Tak ada. Tak ada dah. Cerdik. Cerdik lah tu. Boleh jawab lagi tu tak? Kalau tak boleh jawab, aku tumbuk atas muka tadi. Pukul 12 malam tak ada dah semayang yang wajib. Pukul berapa pula ada? Semayang subuh Ustaz. Pukul berapa? Pukul 6.15. Nang lah. Pukul 6 lah. Okey. 12 malam hadas besar. Pukul 6 esok baru pula semayang subuh. Maka wajib mandi esok pukul 6. Baru wajib. Sekarang pukul 12 malam sunat mandi. Tak wajib. Faham tak lagi? Mandi namanya mandi wajib. Tapi sunat kita mandi segera pukul 12. Bila wajibnya? Nak semayang subuh. Barulah jadi wajib. Kalau tak mandi juga, mandi lepas semayang, go back early. Balik awal. Balik awal. Dia kata, okey? Jadi makna fahamlah. Wajib mandi ni luas waktunya. Bukan wajib segera. Mandi sekarang pukul 12 malam boleh, 1 pagi boleh, 1:30 boleh, 2 suku boleh, 3 suku boleh, 3:40 boleh, 3:74 boleh. Ada kau? Ada. Oh. 4:14. Pukul 4:14. 4:14. Kan dah tu pun dah kita nak kena khabar. Pukul 5 boleh, 5:30 boleh, jangan sampai pukul 6 kerana sudah subuh. Maknanya segera itu sunat, dekat nak semayang itu menjadi wajib. Menjadi wajib.